Okay, dekat depan aku ni ialah kasut yang tak ada apa-apa sangat teknologi pun. Hanya satu benda saja yang buat dia special, iaitu fully kangaroo leather. Ini ialah Mizuno Morelia 2 Japan daripada Mizuno Morelia 40th anniversary berwarna red ruby. Nampak tu sangat cantik kan. So, bila cakap pasal full leather ni kan, this is actually a fully kangaroo leather punya boots. And bila kita kata kangaroo leather ataupun leather punya boots lah, korang mesti akan pegang, tekan-tekan, rasa macam lembut lembut. Dan kau fikir balik, macam mana kasut yang teknologi dia hanya, most of them hanya terletak pada K-leather saja menjadi begitu famous sekarang ni. Dulu orang tak pandang sangatlah leather punya boot. Sekarang ni aku perasan ramai orang nak cari kasut yang leather boots, K-leather lagi-lagi. Yang K-leather sekarang ni pun makin berkurangan. Banyak big brands tu dah shift kepada synthetic leather ataupun seakan-akan leather tetapi bukan 100% fully leather. So Mizuno masih lagi kekal, and selagi Mizuno buat K-leather, dia always menjadi premium, and tak ada apa-apa yang boleh mengalahkan the original natural leather macam yang ini. Apart from that, tapak dia hanyalah tapak klasik. Cuma 40th anniversary ni dia buang dah revert kat sini. Aku tak tahu kenapa. Padahal ni 40th anniversary tau. Ini should be something to celebrate lah. Maybe dia sekarang ni dia pakai gum yang lebih kuat yang tak perlukan revert kan. Tapi hilanglah identiti Morelia 2 Japan ni kan. Tak ada apa pun. Tapi yang ni ialah made in Japan lah. Nampak tu Japan spirit tu, made in Japan lah. Dalam dia pula very simple Morelia punya branding. Tak ada apa. Tak ada carbon fiber plate. Tak ada apa panggil grip-grip dekat sini ke. Tak ada any extra gimmick ke apa. Tak ada apa. It's just a no nonsense, low technology punya boots, fully kangaroo leather, yang bila korang sarung, korang akan faham berapa sedapnya dan berapa selesanya pakai kasut ini. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Korang kena pergi kedai dan try sendiri kasut ni, dan korang akan faham apa yang aku maksudkan. Seriously, dia tak ada apa pun. Tapi bila korang sarung, korang akan jatuh cinta dengan kasut ni. So, aku tak tahu nak cakap apa lagi. Inilah barang-barang yang kau dapat. Kotak dia special, bag dia pun special. It's a special release untuk menyambut 40 tahun kelahiran Mizuno Morelia. So what do you guys think about Mizuno Morelia 2 Japan daripada 40th anniversary pack?